Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, selamat datang ke satu lagi video tutorial yang disediakan oleh saya Nik Muhammad Zufali binti Hasan daripada Nikabina IT MNC Sendia Berhad. Okay, seperti biasa saya akan membincangkan dan mengupas lebih lanjut tentang teknologi yang disediakan oleh Google yang diberi nama sebagai Google Local. Okay, dalam Google Local ini terkandung Google Plus Local, Google Places dan Google Maps. Okay. Namun di dalam video kali ini saya akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana Google Plus Local yang baru akan mengubah perniagaan ataupun bisnes anda buat selama-lamanya. Okey, apa itu Google Local? Okey, Google sebenarnya akhirnya telah mengumumkan perpindahan yang luar biasa daripada Google Pages kepada Google Plus Local. Okey, Google Pages ini didapati di dalam Google Places dan mereka telah pun menggabungkan teknologi Google Places dan Google Plus dan untuk menjadikan sebuah platform yang baru yang diberi nama Google Plus Local. Okay, jika anda tidak tahu, Google Plus merupakan sebuah social networking platform yang bertujuan untuk bersaing dengan Facebook dan Twitter. Okay, tetapi dengan perpindahan dengan penggabungan di antara Google Places dan Google Plus, okey, keluarlah Google Plus Local dan ini menjadikan Google Plus Local adalah tool yang sangat hebat untuk membantu perniagaan anda lebih maju ke hadapan dan meninggalkan pesaing-pesaing anda. Okay. Dan implikasi dari perubahan ini akan mengubah pemasaran perniagaan anda buat selama-lamanya. Okay. Dalam video ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang apa itu Google Plus Local dan bagaimana ia dapat membantu perniagaan anda dengan lebih maju lagi. Okay. So stay tune dengan kami dan juga lihatlah video ini sampai akhirnya. Okay. Adalah sangat penting untuk anda memahami perubahan ini dan mula mengambil peluang di atas Google Plus Local untuk mengembangkan lagi perniagaan anda sebelum pesaing-pesaing anda memintas anda. Okey, namun jangan gusar. Di dalam video ini saya saya menyediakan beberapa langkah advance untuk anda. Okey. Google Pages kepada Google Plus Local. Okay, ada kemungkinan besar bahawa anda sudah pun mempunyai laman pages anda sendiri di dalam Google Places. Okay, contohnya jika anda sudah pun mempunyai account Google Places dan anda sudah pun mempunyai listing anda dalam Google Places, okay, listing tersebut dinamakan sebagai pages. Okay, namun jangan risau, pages tersebut anda boleh pindahkan Google Places anda ke dalam account yang baru, iaitu account Google Plus Local. So, ia tidak akan sekali-kali mengganggu listing anda sedia ada. Okay, namun jika anda masih belum ada, adalah amat elok untuk mulakannya sekarang. Okay, apa yang anda perlu lakukan adalah dengan klik pada tab Local pada bahagian kiri browser anda dan anda boleh lihat restoran dan perniagaan di kawasan lokaliti anda. Okay, ranking pages ini boleh dinilai berdasarkan markah dari review yang dimasukkan oleh pengguna-pengguna lain. Okay, kita akan pergi ke Google dan kita akan lihat apakah yang bagaimana untuk mencari browser tab Local ini. Okey, kini kita berada dalam enjin carian Google. Okay, jika anda tidak tahu apa itu Google Plus Local, anda boleh lihat di sini di mana jika kita ingin mencari satu perniagaan, kita akan ataupun pembeli-pembeli ataupun prospek perniagaan anda akan mula menulis sebagai contoh lah, ini sebagai contoh restoran di Kuala Lumpur. Okey. Dan apabila anda lihat, terdapat satu listing yang boleh lihat seperti dalam Yellow Pages, iaitu sebuah listing dengan memasukkan alamat, okay, nombor telefon, okay, dan ini adalah carian yang biasa dalam Google. Okay, tapi jika anda lihat sebelah kanan, jika anda lihat ini, mereka akan meletakkan kesemua listing yang ada di sini di dalam Kuala Lumpur. So orang boleh memilih, okay, ataupun prospek boleh memilih restoran mana yang mereka ingin pergi, dan jika mereka ingin tahu lebih lanjut tentang
perniagaan tersebut, okay, mereka hanya klik tekan di sebelah kanan, okay, dan Google akan menunjukkan peta perniagaan tersebut beserta gambar, okay, beserta reviews, beserta dengan nombor telefon, alamat dan sebagainya. Okay, jika prospek perniagaan anda klik kepada review ini, mereka akan masuk ke dalam page, okay, page Google Plus Local, dan mereka boleh lihat dengan lebih lanjut tentang perniagaan ini. Okay. Okay. Kemudian, jika anda ingin mencari di mana letaknya Google Local, okay, sebagai contoh, anda ingin masuk dalam page ataupun platform lokal di dalam Google, okay, anda perlu daftar ke dalam akaun Google dahulu. Okay, sebagai contoh, okay, anda perlu sign in di dalam akaun Google Local anda, okay, ataupun Google Plus anda. Ataupun jika anda tidak mempunyai akaun Google Local lagi, anda boleh menggunakan akaun Gmail anda. Okay. Jika tidak punya akaun Gmail, anda hanya perlu sign up di sini. Okay, saya akan sign in dan saya akan lihat di manakah letaknya Google Local. Okay, page Google Local. Okay, saya kini sudah pun login di dalam akaun Google Plus saya, Google Local. Okay. Kemudian saya ingin mencari di manakah letaknya platform lokal di dalam Google Plus saya. So, saya akan pergi ke bahagian More dan di bawah bahagian Home, Profile, Explore, klik More, ada Events, Photos, Communities, Circles, Local, Games, Hangout, Pages dan sebagainya. Okay. So, kita akan klik bahagian lokal. So, di sinilah terletak semua akaun places di luar sana ataupun akaun Google Local, Google Plus Local di luar sana. Okay, boleh tengok restoran, boleh tengok cafe, bars, hotel, okay, entertainment dan banyak lagi. Boleh dikatakan semua perniagaan yang fokus kepada sesuatu lokasi ataupun tempat. Okay, anda boleh menggunakan platform ini dengan senang. Okay, itulah letaknya Google Local. Tetapi jika orang ingin mencari okay, tentang perniagaan, mereka hanya akan pergi ke bahagian enjin carian Google ini sahaja. Tetapi ini adalah untuk pembelajaran. So, orang jarang mencari perniagaan di dalam ruangan ini. Tetapi untuk anda sebagai seorang usahawan ingin tahu di mana letaknya Google Local supaya anda boleh try dan melihat apakah perniagaan lain, apakah Google page orang lain, okay, ataupun anda ingin mendaftar akaun anda sendiri, okay, inilah tempatnya. Okay. Okay. Kemudian sekarang ini melalui satu listing saja perniagaan anda akan dipaparkan di dalam enjin carian Google. Okay. Google Maps, okay, dan apps telefon serta dengan Google Plus. Malah pelanggan anda boleh melihat review tentang perniagaan anda dengan mudah atau anda sendiri boleh memasukkannya dengan mudah. Okay, seperti yang saya tunjukkan tadi. Okay. Jika memasukkan restoran di Kuala Lumpur. Okay. Okay, restoran di Kuala Lumpur. So, di sini pelanggan-pelanggan anda boleh masukkan review. Review ini anda boleh anggap sebagai testimoni daripada pelanggan-pelanggan yang sudah pun menggunakan perniagaan anda. Okay. So, ini akan memberikan satu boost kepada perniagaan anda di mana orang boleh meletakkan, okay, apakah skor tentang perniagaan anda, okay, apa menu-menu yang ataupun produk killer produk anda, okay, apakah yang baik tentang servis anda dan sebagainya. Okay, itulah kelebihan, antara satu kelebihan yang ada di dalam Google Plus Local yang tidak ada di tempat-tempat lain. Okay.
Dan ini merupakan perubahan yang sangat penting kerana kajian menunjukkan bahawa hampir 50% daripada carian untuk perniagaan dan restoran yang datangnya dari telefon bimbit. Okey, bayangkan sekarang ini sememangnya menjadi satu trend di mana orang membuat carian dengan menggunakan telefon bimbit, telefon pintar, okey, seperti BlackBerry, iPhone, iPad, okey, Samsung Galaxy Tab dan sebagainya. Dan trend ini menunjukkan bahawa semakin ramai prospek menggunakan tablet dan Android. Okey, dan pengguna app telefon pintar ini akan terus bertambah dari tahun ke setahun. Okey, bayangkan maknanya Google Plus Local ini sememangnya boleh diakses melalui telefon pintar. Okey, maknanya prospek perniagaan anda boleh terus keluarkan telefon pintar mereka dan mencari search dengan menggunakan Google. Okey, cari dengan menggunakan Google, dan mereka apabila mereka membuat carian daripada Google, hasil carian itu akan menunjukkan listing perniagaan seperti yang kita lihat di sini. So maknanya bukan setakat dalam komputer sahaja orang boleh mencari tentang perniagaan anda, malah di telefon bimbit ataupun telefon pintar, tablet dan sebagainya, customer anda tetap boleh mencari tentang perniagaan anda. Ini adalah satu market yang sangat besar dan Google sebenarnya tidak mahu meninggalkan pasaran besar ini untuk anda maksimumkan di dalam perniagaan ataupun pemasaran anda. Okay, namun kebaikan yang ketara daripada perubahan ini adalah page Google Local ini diindeks oleh Google. Okay, ini bermakna pelayar ataupun pengguna enjin carian boleh menjumpai page anda di dalam carian biasa. Oleh itu, kemungkinan perniagaan anda untuk dijumpai adalah sangat tinggi. Itu pun jika page anda mendapat review yang secukupnya. Okay. Jika orang membuat carian tidak menggunakan Google Plus sekalipun, mereka still lagi boleh menjumpa perniagaan anda. So, memang cuba anda bayangkanlah, maknanya jika anda berada di tempat-tempat lain yang bukan je Kuala Lumpur, okay, apa niche sekalipun perniagaan anda, apa produk sekalipun yang anda jual, jika anda fokus pada lokal, ini adalah peluang anda untuk memaksimumkannya. Dan setiap orang sekarang ini tidak mahu menggunakan Yellow Pages kerana itu memenatkan. Okay, terpaksa buka buku, mencari di kawasan mereka, okay, mencari produk mereka. Tapi dengan Google Local, mereka hanya masukkan niche perniagaan anda. Jika anda mempunyai sebuah pusat tuition, jika anda mempunyai sebuah kedai hardware, okay, di mana-mana, okay, enjin carian Google akan tetap mengeluarkannya, akan tetap mengeluarkan listing yang berkaitan dengan kawasan anda itu. Okay, jika anda membuat carian seperti contoh pusat tuition di Johor. Kita lihat di Johor. Okay. Kita lihat di Johor. Okay, di sini kita boleh lihat kita dapat listing di Johor. Okay, mungkin kita boleh pilih negeri lain seperti di Kedah. Okay. Anda boleh lihat hampir kesemua perniagaan di luar sana menggunakan Google Local ataupun Google Plus untuk dimaksimumkan di dalam perniagaan mereka. Okay. Ataupun nanti anda boleh pilih kedai makan. Okey, jika anda lihat di sini, hanya satu sahaja perniagaan yang menggunakan Google Places ataupun Google Plus Local untuk dimasukkan di dalam Google ini. Okey, untuk strategi pemasaran mereka. Dan jika anda berada di Kedah, sebagai contohnya, anda mempunyai sebuah kedai makan, so ini adalah peluang anda kerana di dalam page ini, dalam page pertama Google ini, Google menyediakan tempat sehingga 7 tangga pertama di dalam Google Places mereka. Dan anda boleh bayangkan berapa banyaknya orang akan pergi ke kedai makan ini semata-mata kerana orang lain tidak mengambil peluang di atas Google Places ini ataupun Google Plus Local ini. So, jika anda boleh cari, okay, ini adalah niche perniagaan anda atau keyword perniagaan anda dan ini adalah tempat anda dan anda boleh lihat sendiri.
okey, peluang yang ada di tempat anda jika anda tidak menggunakan Google Plus Local untuk perniagaan anda. Okey. Dan anda perlu pastikan pelanggan-pelanggan anda memberikan review untuk listing anda supaya listing anda itu diindeks oleh Google. Maknanya seperti biasa dalam Google, untuk mendapatkan ranking yang lebih tinggi, anda terpaksa melakukan research. Okey, anda kena pandai SEO, okey, ataupun search engine optimization, dan juga anda perlu masukkan review supaya ranking listing anda itu cepat naik dan akan terus berada di tangga pertama untuk selama mana yang mungkin. Okey, maknanya kita ingin berada di tahta ranking Google untuk niche kita, untuk lokasi kita selama mana yang kita inginkan. Okey, tetapi jika anda masuk apabila anda membuka akaun Google Plus Local untuk kali pertama, so anda hanya perlu lakukan kerja itu sekali sahaja, dan listing anda akan berada di dalam Google untuk selama-lamanya. So anda bukan kata anda perlu lakukan kerja ini setiap hari ataupun setiap bulan untuk memastikan listing anda terus berada di ranking pertama. Okey, jika listing anda berada di ranking pertama, okey, itu adalah kerja sekali sahaja yang anda lakukan. Okey, anda tidak perlu lakukan kerja berulang-ulang kali. Okey. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi. Okey, dapatkan Google Business Page, okey, ataupun Google Plus Local. Okey, jika anda masih tidak mencumpainya, kemudian ambil peluang di atas teknologi Google Plus Local yang baru. Okey, masukkan lebih banyak gambar dan video. Okey, pastikan binakan profil baru yang canggih dan jadikan nampak hebat. Okey, ciptakan hangouts untuk perniagaan anda supaya ia mendapat lebih sambutan. Okey, sentiasa masukkan update terkini untuk meningkatkan interaksi antara anda dan pelanggan anda. Dan yang paling penting, dapatkan sebanyak review yang banyak daripada pelanggan-pelanggan anda. So anda boleh, jika contohnya apabila seorang pelanggan sudah pun selesai membuat perniagaan dengan anda, selesai memberi perniagaan anda, selesai mendapatkan perkhidmatan anda, anda boleh menciptakan satu brochure ataupun satu kad terima kasih berserta dengan ajakan kepada mereka supaya mereka memasukkan review dalam listing anda. Okey. Okey, poin terakhir tadi merupakan perkara yang paling penting bagi memastikan perniagaan akan terus dijumpai di digital word of mouth. Okey, poin terakhir tadi iaitu review adalah merupakan perkara yang sangat penting kerana kita ingin memastikan digital word of mouth ni maknanya pemasaran mulut ke mulut. Okey, dengan contoh, tapi ia dalam digital. Maknanya jika orang meletakkan review dalam listing anda, okey, maknanya itu adalah satu bentuk promosi, iaitu testimoni, di mana pelanggan-pelanggan yang berpuas hati dengan anda akan memberikan testimoni yang bagus tentang perniagaan anda, tentang produk anda, tentang perkhidmatan anda. Dan lebih ramai orang bercerita baik tentang anda, semakin bagus reputasi yang diterima oleh perniagaan anda. Okey, bunyinya sangat senang kan? Namun implikasinya lebih besar lagi. Ini kerana dari indexing ini, page anda akan dijumpai di mana-mana dengan hanya satu klik untuk mendapat pelanggan baru setiap masa. Okey, saya sudah lihat di luar sana pelanggan-pelanggan saya yang kami binakan laman web untuk mereka mendapat keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda apabila mereka menggunakan platform Google Plus Local untuk perniagaan mereka. Okey, dan bukan kata contohnya mereka membina sebuah laman web yang fokus pada Google Local ini, mereka hanya mendapat pelanggan yang ramai untuk satu bulan itu saja. Tidak, ya. Maknanya apabila mereka mula menggunakan strategi ataupun pemasaran Google Plus Local dari bulan ke bulan sehingga selama mana listing mereka berada dalam Google, mereka akan terus mendapat pelanggan-pelanggan baru setiap masa kerana orang setiap masa akan menggunakan Google untuk mencari produk atau perkhidmatan yang mereka inginkan. Okey.
Oleh itu kami mencadangkan agar anda mencari jalan yang unik untuk menarik untuk menarik pelanggan-pelanggan agar memasukkan review mereka dalam Google Plus page anda. Okey. Salah satu strategi yang berjaya dilakukan oleh sebuah restoran adalah memberikan minuman percuma kepada pelanggan yang memasukkan review tentang restoran mereka. So anda boleh fikirlah, maknanya anda boleh fikir secara kreatif, okey, bagaimana anda ingin menggalakkan pelanggan anda untuk memasukkan review tentang perniagaan anda. Anda boleh memberikan demo percuma ataupun makanan percuma, testing percuma, okey, ataupun apa sahaja yang anda boleh berikan kepada mereka secara percuma sebagai galakan kepada mereka untuk memasukkan review kepada listing anda. Okey, bayangkan betapa banyak review yang mereka terima. Okey, mereka memberikan minimum cuma kerana masukkan review, dan anda boleh lihatlah berapa banyak review yang mereka terima di dalam page mereka. Ataupun anda boleh tawarkan diskaun yang mungkin sebanyak 5% untuk pelanggan anda yang memasukkan review mereka di dalam kepada perniagaan anda. Okey, ini akan memberikan boost kepada anda. So, ini adalah satu poin yang sangat penting untuk anda maksimumkan, iaitu pastikan pelanggan anda masukkan review di dalam page anda. Okey, kini Google telah memperkenalkan gabungan terhebat untuk memperkasakan Google lokal mereka, iaitu gabungan Google Plus lokal, Google Places dan Google Maps. Okey, kami telah menyediakan kursus yang dinamakan sebagai Juara SEO Lokal. Okey, dalam kursus ini kami sudah pun menyediakan satu video langkah demi langkah yang anda boleh ikuti. Okey, untuk daripada permulaan, iaitu membina akaun Google Plus Lokal sehingga kepada platform-platform lain selain daripada Google Lokal untuk membantu listing anda meninggalkan jauh pesaing-pesaing anda walaupun syarikat mereka lebih besar daripada perniagaan anda. Okey, dan melalui kursus ini kami telah pun menyediakan platform-platform ataupun bahan-bahan yang kami lakukan sendiri untuk pelanggan-pelanggan kami. Okey, maknanya kami tidak sorokkan mana-mana bahagian yang kami lakukan untuk perniagaan kami untuk pelanggan-pelanggan kami yang terpaksa membayar sehingga 2,500 untuk membina website Google Lokal ini untuk mereka. So, anda akan mendapat sebuah strategi yang berharga 2,500 dengan harga jauh lebih kurang. Okey, lebih kurang lagi daripada 10% daripada harga 2,500 itu. Maknanya anda akan mendapat sebuah strategi yang anda boleh lakukan sendiri dan adalah sangat murah. Okey, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang kami sediakan dalam kursus ini, anda boleh pergi ke dalam link yang telah saya sediakan ini, promo.jamniaga.com/go/promo. Ini adalah link promosi kami. So, ataupun anda boleh klik link di bawah daripada video ini untuk terus pergi ke dalam search page, okey, kursus Juara SEO Lokal kami ini. Okey, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda sudah pun mendapat banyak informasi yang anda perlukan tentang Google Plus Lokal. Okey, pastikan anda lihat apakah kandungan kursus Juara SEO Lokal, dan saya pasti jika anda menggunakan strategi dalam kursus Juara SEO Lokal, keuntungan perniagaan anda akan meningkat lebih daripada 400%. Itu jaminan kami. Okey, setakat itu saja untuk kali ini. Saya harap kita dapat jumpa dalam video-video seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat mencuba.